Alright geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat kembali ke Jam Jam. Okay, first kali aku nak minta tolong korang. Kalau korang tak follow lagi TikTok dan juga Instagram aku, korang boleh follow sekarang. Subscribe, like, komen dan share, okay. Jadi hari ni punya konten ini adalah finishing untuk motor Y15 aku. Jadi makeup pun dah habis. Okay, first kali sebelum tu ramai yang mempertikaikan aku punya bracket exhaust dia. Aku tahu, aku ada beli bracket exhaust CSR yang kontot. Aku ada Pro Taper. Semua tak sampai geng. Untuk yang lekuk 2 memang tak sampai. Jadi dia ada, aku tak tahu yang model yang macam mana yang dia boleh ikat kat sini. Tapi biasa kalau ikat sini, kalau yang 2 tu dia akan buruk tau, dia akan ke bawah. Faham tak? Angle dia akan ke bawah. Sebab tu kalau kau beli exhaust red Leo, dia bagi yang batang besi tu. Batang besi tu contoh dia aku tunjuk batang besi tu macam ni. Tapi batang besi ni nampak macam cak ayam sangat, nampak? Sebab tu aku tak nak pakai yang ni. So aku pakai benda ni, aku faham sebab korang tak nak benda ni tutup tulisan red Leo ni, betul? Sebab dia duduk belakang, betul tak? So korang nak dia duduk sini, jadi nampak tulisan red Leo ni. Tapi bagi aku benda ni tak ada isu pun. Sebab okay, mungkin lah dia tutup ni nampak tak cun. Tapi dia punya bracket dia kalau rata macam ni nampak lagi kemas tau. Nampak lagi kemas. Lepas tu diikat kat belakang ni lagi kuat tau. Lagi sedap diikat kat belakang ni berbanding diikat dekat depan ni. Okay, so aku nak sambung projek aku. Jadi sebelum yang korang tengok video sebelum ni kan, memang aku dah aku nak make up motor ni kau-kau. Lepas tu motor ni pun aku nak modi. Tapi modi aku tak turun engine sebab crankshaft yang aku pakai sekarang ni Fastech 4.65 ni, daripada dulu sampai sekarang aku pakai crankshaft ni masih perform geng. Walaupun ada yang kata mungkin suruh aku buat major set untuk tengok dia punya crankshaft tu, kot dia punya crampin tu dah start terbakar sikit ke, ataupun crampin dia dah kena tukar servis ke. Aku rasa benda tu memang logik apa orang cakap tu. Sebab crank ni aku pakai dah lama dah sangat. So dah lama sangat aku tak turun engine. Tak silap aku last turun engine bila 2021 kot, dah 2 tahun dah motor ni dengan crank engine yang ni dah dekat 2-3 tahun dah engine yang aku pakai ni. So banyak aku buat top set saja. So kali ni pun sama, aku tak nak buka engine tu lagi. Aku rasa macam boleh lagi kot. So aku nak buat top set dah. So exhaust saya tu aku dah tukar 3842 daripada red Leo. Okay. So sekarang ni blok yang aku pakai ni size dia 70. Dia punya head dia 2427. Jadi sebabkan exhaust aku dah besar, aku nak kanjur dia dengan head 2528 geng. Ini daripada SW4 yang V Pro tak silap aku, CNC V2 CNC V2 water jacket. Okay, kau boleh tengok kat sini memang padu bosku. Okay, spek ni yang kita orang dah try R&D dekat LCFI motor tu padu mantap. Jadi aku nak try pakai pula motor aku ni. So nanti kalau pergi ride bersama geng-geng YouTuber ke Penang ni, so aku akan bawa barang. Aku nak akan try mesin aku menggunakan barang daripada SW4 ni lah. Okay, ini head dia, blok pun sama. Okay, alang-alang aku nak tukar dia punya head, so aku nak tukar blok juga. So blok sekarang yang aku pakai ni size dia 70. So aku nak upgrade size 72mm geng. Okay, ni aku tunjuk sikit. Ni blok daripada SW4 ni kau tengok dia punya dom dia. Nampak ni dia punya dom dia, dah tulis kat situ. Dia punya height com 2.5mm geng. Okay, nampak tu. Ni piston ni kau boleh tengok kawah dia. Okay, tepi dia ni kau boleh tengok. Ni belakang dia FJN. So ada 2 lubang sini, lepas ada lubang tepi ni. Okay, piston dia pun nak kata ringan pun tak ringan, berat pun tak berat. Memang sedap-sedap rasa saja. Okay, so piston dia, blok dia pun dah datang dengan skim tingkat. Nampak kita dah buat siap skim tingkat. Kau dapat piston ring dan juga ni lah. Okay, ni nama blok dia S12 Super Block. Okay, daripada SW4 juga. Alright, so rocker arm pun sama. Rocker arm aku akan pakai Pro punya NTN daripada SW4 juga untuk V Pro punya. Okay, so sekarang ni nanti dia akan jadi block head SW4, water pump pun SW4. Okay gang, sekarang kita toggle dulu motor ni. Aku nak tengok dia punya top set block head dengan water pump CNC pada SW4 yang aku pakai ni. Sebab ada yang cakap good luck dah Ajam pakai. So jom kita buka.
Okay geng, jadi kita dah buka dia punya radiator, kita dah loosekan dia punya bahagian intake throttle body. So cover head pun dah buka. Korang boleh tengok ini karakter bahagian rocker arm atas aku dekat bahagian head. Korang tengok minyak hitam naik cun-cun Okay. Jadi motor aku ni tak ada isu lah. Tak ada isu bunyi rocker arm sampai sekarang aku pakai tak ada isu minyak hitam loose pressure ke, tak ada. Cakap ni cun Lagipun kita dah pakai big super water pump daripada SW4 yang besar tu. Okay, hari tu kita pasang. Kau boleh tengok nampak bila kita buka pun nampak keadaan dekat bawah head, bawah cover head ni cantik je. Minyak hitam ada dekat setiap komponen-komponen kat atas ni. Alright. Jadi kita teruskan video ni. Kita nak buka dia punya head. Kita nak tengok keadaan piston dia. Okay. Geng, ni head lama aku. Kau tengok pembakaran dia. Cantik tak ada bocor, tak ada apa. So head ni aku pakai 2427. Okay, ni pungkaan dia punya blok kau boleh tengok. Blok pun cantik lagi, nampak. Boleh keluarkan blok. Boleh tarik So kau boleh tengok aku punya road Fastech pun nampak 102 bosku. Kau tengok aku masih lagi guna crankshaft Fastech jack 4.65. So tu road dia 102L. Okay, Fastech memang dia datang 4 variasi crankshaft, 1.5 road 98.5 dengan jack 4.65 road 102, jack 8mm road 111, jack 8 road 117. Okay, lepas tu dia ada lah road lain yang dia jual untuk tukar dia punya road Jadi road aku pun masih mantap. Crankshaft aku ni masih mantap padu Okay, kau tengok keadaan piston aku. Lama aku pakai barang ni pergi balik, pergi kerja, tengok masih padu piston masih padu. Okay right gang, jadinya motor aku ni semua aku dah toggle kan. Okay, kita dah keluarkan semualah. So dah tinggal gantung enjin saja ni. Tinggal tak berenjin lah motornya. Ada enjin, blockhead tak ada, topset tak ada Jadi dalam masa yang sama aku nak tukar jugalah hose radiator ni, warna kuning lah. Boleh lah, ada lampak dah berwarna sikit daripada warna sebelum ni. Warna putih ni macam kotor tak apa cun. Jadi sekarang ni ada barang yang lama aku masih pakai. Contoh dia aku punya spring buff spring buff aku ni special sikit. Okay, ni harga dia bukan RM1, RM2. Dia tak ada ni customnya. Custom maksudnya dia bukan beli yang dah siap. Okay, so aku kena adjust balik dengan dia punya spacer. So aku pakai spacer 5.5 sebelum ni sebab spring buff ni dia datang memang pendek. Tapi spring buff ni nak dapat buff load memang susah sangat lah. Ini harga dia kerasnya satu ni 100 ada satu saja. Bayang darab 4 lebih kurang 400 So spring buff ni aku pakai balik. Lepas tu aku punya ada beberapa benda lain juga aku pakai balik dekat komponen head tu. So aku tak ada share sangat lah. Okay, yang penting projek ni kita akan buat one set daripada SW4. Dia punya block, dia punya head dan juga dia punya water pump dia kita pakai pun alhamdulillah elok. Okay, ni water pump dia, water pump CNC siapa yang biasa tersempak aku dekat highway KVE ataupun highway federal, memang nampak lah motor Dajam ni memang selalu bergerak. Okay, ni water pump dia masih cantik masih cun ni CNC, nampak. Alright, so hose radiator pun aku tukar ni warna kuning. Kau boleh tengok dah tukar. Aku dah siap potong lah ni. Aku pakai je yang lama. So nampak lah ada rupa sikit bila pakai warna kuning ni. Kan padu tu. So ni Samco hose lah Samco hose ni sebenarnya baik untuk paling baik lah. Samco hose memang terbaik. Kalau korang modi motor digalakkan pakai
some co-host. Okay. Jadi di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan Al-Karim, okay, memandangkan waktu berbuka pun sudah kunjung tiba, aku ni puasa. Betul tak? Diorang pun mengakuinya. So video ni aku tamatkan dekat sini lah. Okay. Jadi korang stay tune daripada korang buang masa, okay, nak tunggu berbuka tu, lepas tarawih boring, kumpau, mancing, dah nak video aku ni. Okay, berjumpa lagi kita dalam episod akan datang. Semoga korang sihat-sihat selalu, dimurahkan rezeki, okay, diberkati. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao geng, jumpa lagi.